Apa benda ni? Kenapa nampak besar dan basah? Adakah ini bahaya? Perlu tak bawa bayi ke hospital segera atau dia ada rawatan yang mudah? Apa yang anda lihat tadi ialah umbilical granuloma atau dalam bahasa Mandarin ia dipanggil Qi Rou Ya Zhong. Umbilical granuloma ni adalah antara masalah pusat yang sering kami jumpa di kalangan bayi selepas tali pusat tanggal. Kebanyakannya, apabila tali pusat gugur, kawasan pusat tu akan kering dan sembuh dengan sendiri. Kadang-kadang ada segelintir bayi di mana dalam proses penyembuhan ni, selepas tali pusat tanggal, ia terjadinya pertumbuhan tisu parut yang berlebihan, iaitu dipanggil umbilical granuloma. Umbilical granuloma ni akan kelihatan ketulan yang kecil di pusat berwarna merah atau merah jambu. Permukaannya akan nampak basah atau berkilat dan kadang-kadang akan nampak cecair yang keluar dari situ, iaitu jernih atau berwarna kuning. Walaupun kelihatan granuloma ni agak menakutkan, tetapi umbilical granuloma ini tidak berbahaya dan biasa sering kami jumpa di dalam beberapa minggu yang pertama selepas bayi lahir. Walaupun umbilical granuloma ini tidak berbahaya, tetapi ibu bapa perlu memerhatikan tanda-tanda jangkitan kuman seperti gambar ini yang saya menunjukkan baru-baru berlaku terhadap pesakit saya yang saya merawat. Pertama, ia akan nampak kemerahan dalam sekeliling kulit. Kedua, ia akan kelihatan bengkak. Ketiga, ia nampaknya ada lelehan nanah. Keempat, mungkin ada bau yang tidak menyenangkan. Dan akhir sekali, bayi anda mungkin akan ada demam atau tidak sihat. Jikalau ada tanda-tanda begitu, sila berjumpa dengan doktor anda dengan segera. Rawatan umbilical granuloma ni ada dua kaedah. Kaedah pertama adalah menggunakan garam. Ya, maksud saya memang garam yang boleh dilakukan oleh ibu bapa di rumah. Kaedah kedua ialah silver nitrate. Silver nitrate ini cuma boleh dilakukan oleh petugas kesihatan di klinik atau di hospital dan dia perlu digunakan jikalau kaedah pertama gagal. Semasa proses penyembuhan atau rawatan umbilical granuloma, ada beberapa langkah sangat penting untuk penjagaannya, iaitu pertama, sentiasa perlu memastikan kawasan pusat itu bersih dan kering. Kedua, di bahagian atas lampin sila melipat ke bawah supaya kawasan pusat itu akan terdedah kepada udara lebih. Ketiga, jikalau kawasan pusat di mana ternampaknya kekotoran oleh kencing ataupun najis, sila bersihkan dengan air dan sabun. Jadi, jika anda nampak ada ketulan yang merah dan basah selepas tali pusat tu tanggal, jangan panik. Mungkin ini cumanya hanya umbilical granuloma. Kebanyakan kes umbilical granuloma ia akan pulih selepas rawatan yang di mana saya kongsikan kaedah garam ataupun silver nitrate. Walau bagaimanapun, anda perlu memerhatikan tanda-tanda jangkitan kuman umbilical granuloma yang saya kongsikan. Selain itu, jika ibu bapa mempunyai sebarang keraguan mengenai pusat dan tidak pasti, sila berjumpa dengan doktor anda untuk mendapatkan konsultasi.